Kenapa kau tak mati lagi? Kenapa aku mesti mati? Kan tadi dia nak masak kau? Kenapa tak jadi? Kau silap. Dia nak aku rasa sayur tu sedap ke tak? Dia tak pernah suruh rasa pun makanan aku sedap ke tak. Kan aku dah kata dia tak sayang kau. Lepas tu dia cakap, kau nak dengar? Kau nak dengar? Apa? Dia nak aku ganti ke tempat engkau. Mana boleh? Tipu! Takkan kau tak faham-faham lagi? Kau dah tua. Kotor pula tu. Memang patut digantikan. Tengok aku. Muda. Bersih. Pandai jaga diri. Dan yang paling penting, bijak. Aku tak percaya. Tengok. Dia bagi kau makan tulang. Aku dapat sayur yang sedap-sedap belaka. Kau duduk luar. Aku dapat rumah yang selesa. Jadi, apa gunanya nak simpan kau lagi? Aku pernah memburu. Dah bertahun-tahun aku memburu untuk tuan aku. Sebab akulah dia dapat cari makan. Eleh, kau tak ingat tadi? Kerbau yang lembap tu pun kau tak dapat kejar. Sudahlah anjing, baik kau pergi sekarang. Janganlah susahkan tuan kau. Tuan aku lagi. Anjing-anjing, ikut hati mati, ikut rasa binasa. Tua, tak ada siapa yang boleh gantikan aku. Tak naklah. Aku suka duduk sini. Jangan kau mimpi nak rampas tuan aku. Kalau kau duduk sini juga, aku akan... Lari kaje, lari! Jangan kau berani datang sini lagi. Terima kasih anjing. Nice, aku Kali ini semua dari naruh bos nengas. Giral, lesnya giral. Aku akan... Lari kaje, lari! Jangan kau berani datang sini lagi. Terima kasih anjing. Begitulah ceritanya. Ye, kancil pijak. Ye, kancil pandai. Ye, Ara macam kancil. Abang macam... Aki. Mana ada. Mana mandai aja Ara ni. Aki nak kamu dengar cerita ni supaya dijadikan contoh tauladan. Kita janganlah cepat cemburu dan buruk sangka pada orang lain.
Tak ada faedahnya. Mana ada Aris cemburu? Dah, mari Aris. Kita pergi cari ABC nak. Lagi sedap. Nak ikut. Ara boleh ikut? Boleh. Yeay, abang baik. Sayang abang. Cepat Aki, cepat. Abang kena belajar abang. Aki, apa makna ikut hati mati, ikut rasa binasa? Maknanya, bila kita buat sesuatu, jangan terlalu ikut perasaan. Fikir betul-betul. Nanti, kita juga yang rugi. Oh. Perasaan tu apa? Dah. Esok pagi-pagi Aki jawab ya. Tutup lampu tu. Yelah. Pada zaman dahulu, inilah pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, inilah pada zaman dahulu.